Aku pula. Alah, sikitnya. Tak berbaloi. Sampai serak-serak suara aku nyanyi. Cukup tu. Buat kali pertama, dapat juga duit seorang sikit. Iya, itu benar. Haya, Niesan tak tahu bersyukur. Esok nak nyanyi lagi? Tak mau lagi. Banyak penat. Betul-betul. Iya, ternyata susah ya jadi pengamen. Hasilnya nggak selalu ada. Pengamen tu apa? Kalau di Indonesia, basker disebut pengamen. Ada pengamen suaranya bagus banget. Sekarang dia sudah jadi penyanyi terkenal. Wah, dari nyanyi suka-suka je boleh jadi terkenal. Dia bernasib baik sebab ada orang nampak bakat dia. Bukan semua orang bertuah macam tu. Tak apalah, aku tak nak jadi terkenal. Aku tetap nak jadi tukang bersih di kampung durian runtuh. Apa yang asyik mengeluh je tu? Kita orang nyanyi bukan orang ramai tadi. Depan gerai Mai. Ya, Opa nampak tadi. Korang ikut Abang Is ke? Ya, suka-suka je. Sambil tu dapat buat duit sikit. Opah marah? Tak. Tapi tadi kita orang nampak muka Opah kerut. Begini. Oh, Opa dengar suara korang. Tapi Opa tak pakai cermin mata. Tak nampak lah. Itu yang berkerut begitu. Oh. Ha, apa sal mengeluh? Cakaplah. Duit kutipan tak cukup nak beli gitar. Nak beli gitar? Nak buat apa? Korang bukannya pada main. Kita orang boleh belajar dengan Abang Is. Tapi gitar mahal. Entah bilalah nak cukup duit korang. Apalah. Kita simpan sikit-sikit dari sekarang. Lama-lama cukuplah. Betul-betul. Bagus cucu Opa. Semangat tidak berputus asa itulah yang boleh membuahkan hasil. Baiklah. Kalau korang nak gitar, kita boleh buat sendiri. Ya, betul. Betul. Lagu ni aku punya.